Azrin. Papa suruh Lia tinggalkan abang. Tapi Lia tak sanggup. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Andai Itu Takdirnya, 2 episod 7 yang akan tayang malam ini. Bilik hospital itu terasa terhimpit oleh kesunyian yang mencekam, meskipun di dalamnya ada kehidupan yang baru sahaja kembali. Said Azril terbaring kaku dengan tatapan kosong, seolah-olah jiwanya masih tertinggal di persimpangan antara sedar dan tidak sedar. Di sisi katil, Alia melimpahkan seluruh perhatiannya, mengusap tangan suaminya dengan penuh harapan agar cinta mereka menjadi sauh pertama bagi ingatan Azril yang rapuh. Ketulusan Alia memenuhi udara, namun respons yang diterimanya hanyalah pandangan datar yang sukar ditafsirkan. Kehadiran Mak Su yang tiba-tiba membawa secercah keceriaan yang kontras dengan suasana dingin di ruangan itu. Dia datang membawa kabar baik tentang keluarga besar yang menanti, namun langkahnya diikuti oleh Azrin yang kelihatan ragu-ragu di ambang pintu. Kehadiran Azrin membawa aura yang berbeza. Ada kegelisahan yang tertahan dan sorot mata yang menyiratkan rahsia masa lalu. Kemuncak segalanya terjadi apabila Said Azril akhirnya menggerakkan bibirnya. Bukan tangan Alia yang digenggamnya dengan lebih erat, dan bukan wajah Alia yang dicari oleh sepasang matanya. Fokus Azril justru terkunci sepenuhnya pada sosok Azrin yang berdiri di kejauhan. Satu nama yang terlepas dari bibir Azril seketika meruntuhkan seluruh dunia yang sedang dibina kembali oleh Alia. Di ruangan itu, keajaiban kesembuhan Azril berubah menjadi badai dalam diam. Alia terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahawa dalam labirin ingatan suaminya, namanya telah terpadam dan digantikan oleh orang lain, tepat di depan matanya sendiri.